Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorak Bida bersama aku Kai. Macam biasa, aku cerita pasal bola sepak tempatan. Video kali ni kita nak recap second match grouping Shopee Cup musim 2025-2026. Kali ni squad depth akan betul-betul diuji. Sebab sebelum second match grouping Shopee Cup ni, Selangor dan JDT dah kena hadap 3 match. 2 match Liga Domestik, 1 match ACL Elite atau ACL 2 untuk Selangor. So kalau masuk second match grouping ni, dalam tempoh 2 minggu Selangor dan JDT kena hadap 4 match. Tapi setakat ni Selangor dan JDT masih survive lagi lah, mencatatkan kemenangan lawan opponent masing-masing. Selangor bertemu dengan wakil Singapore Tampines Rovers di Stadium MBPJ. Kalau ikutkan statistik, Tampines ni control ball possession dengan 60%. Terutama dekat kawasan sendiri lah. Sebab tu total passes Tampines Rovers lagi banyak daripada Selangor. Cuma attacking Tampines ni old school sikit, suka hantar long ball. Attacking Selangor nampak lagi efektif, terutamanya daripada gerakan Moraes. 3 player forward Selangor, Moraes, Mickey, Zach Clough kerap buat rotation dekat forward. First goal Selangor dari effort larian Mickey, niat nak crossing, terbias kena player Tampines masuk terus ke gol. Second goal, Moraes bawa bola ke far post, cut back ke tengah, Mickey berebut dengan Clough. End up, Clough yang berjaya skor. Sebelum tamat first half, Tampines berjaya mengecewakan Kalamullah. Kesian member tu tak dapat clean sheet. Player Tampines, Koya, skor penalti lepas Richmond tersadung kaki dia. Akhirnya, Mickey berjaya meletakkan nama dia sebagai salah seorang penjaring dalam match ni, menjadikan gol ketiga Selangor, assist daripada Clough. Masuk second half, attacking Selangor makin agresif. Defender Tampines nampak struggle nak kontrol Moraes. Moraes berjaya juga assist Elvin Fortes untuk gol keempat Selangor. Selangor boleh je skor lebih 4 gol sebenarnya, tapi bila Moraes ni buat attacking, player-player Selangor yang lain lambat buat support. Lepas Quentin Cheng keluar, flank kiri Selangor jadi lubuk pula. Tampines berjaya skor hasil daripada long ball ke flank kiri Selangor. So keputusan akhir 4-2, kemenangan untuk Selangor. Mickey MVP, tapi bagi aku calon MVP juga Moraes lah. Kalau Moraes tak ada, boleh jadi attacking Selangor tak berapa nak hidup. Kedudukan semasa dalam grup A, Selangor leading dengan 4 poin. Match seterusnya, JDT bertemu dengan Bangkok United di Stadium Sultan Ibrahim. Lawan yang sama bertemu dengan Selangor dalam match ACL 2 sebelum ni. JDT main dengan falsafah biasalah, main ofensif dengan ball possession dan high press. First half tu struggle sikit lah, nak tembus defend Bangkok yang compact. Bangkok United hampir je nak dapat penalti, peluang untuk menjaringkan gol pembukaan dalam match ni. Tapi nasib baik, VAR review semula. Nampak yang John Irazabal dapat bola dulu. Bangkok ni macam main play safe lah. Baru first half, keeper diorang dah nak start main delay game. Lambat release bola lah, buat-buat injured lah. First half 0-0, time second half, JDT apa lagi lah. Lagi tingkatkan intensity serangan dan high press. First goal dalam tempoh 32 saat, kick off second half. Dalam tempoh 6 minit, berjaya skor second goal. Total 4 gol JDT skor time second half. 1 gol daripada Figueiredo, hat-trick untuk Bergson. Hat-trick kedua berturut-turut untuk Bergson. Match sebelum ni kan dia hat-trick bersama-sama dengan Figueiredo, time bantai Sabah 8-0 dalam match Liga Super. Fans JDT dah cakap lama dah, Figueiredo ni kena pair dengan Bergson, bukan dengan si Jai tu. Jairo je nak diturunkan. Sekarang ni dah terbukti. Kalau match Selangor versus Tampines, Moraes player yang tak didendang. Tapi dalam match JDT bertemu dengan Bangkok United, Oscar Arribas. Memang gila lah Oscar Arribas ni. Main macam tak ada jantung. Dia lah defend, dia lah attack. Kemenangan kedua ni meletakkan JDT di kedudukan pertama Grup B dengan 6 poin. Itu je recap untuk second match grouping Shopee Cup musim 2025-2026. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.